budak apa ni? Dia cakap tadi, BN selalu mempropagandakan kita kebimbangan masyarakat Cina, orang Cina akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Sebenarnya kita kena bimbang, selama mana BN memerintah, kita bimbang Bangla jadi Perdana Menteri Malaysia. Sebab kalau kita tengok apa yang BN laku pada hari ni, kita tak tahu. Kalau kita tengok apa yang berlaku pada Malaysia pada hari ni, ataupun kita nak fokus pada Melayu sendiri, Melayu yang ada pada hari ni yang memerintah di Putrajaya adalah Melayu yang tidak bermaruah. Kita mahu Melayu yang bermaruah, Melayu yang tanpa rasuah. Itu Melayu yang kita nak. Kita tak mau Melayu rasuah ni sebab merosakkan kita. Kerana rasuah lah ada GST. Kerana rasuah lah menyebabkan peniaga-peniaga kecil terpaksa tutup kedai. Kerana rasuah lah menyebabkan kita hari ini dibenci. Dan kalau kita tidak rasuah, kita akan jadi bangsa yang hebat, insya-Allah. Kita bangsa Malaysia. Kita orang Melayu, kita orang Cina, kita orang India, kita adalah rakyat Malaysia. Kita nak pastikan negara kita adalah negara yang baik. Seterusnya, saya menjemput kepada saudari Aina Sa'aduddin daripada Parti Bersatu untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Wajib Musmadis yang saya muliakan, sahabat-sahabat saya dari semua parti-parti dalam Pakatan Harapan, Datuk Musa, Datuk Zaid Ibrahim, sahabat saya Saudara Rafiz Ramli, Datuk Mujahid Rawang, seterusnya dan yang lain, kita tak ingat nama, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik dan kakak yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Parti Amanah Negara Kelantan? Pertama kali saya bercakap di atas pentas Parti Amanah Negara Kelantan. Itu saya rasa yang kali kedua. Yang pertama dikunjung dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya disebut-sebut sebagai ketua Serikandi PPPM tadi. Tapi saya nak tegaskan bahawasanya sama ada saya adalah ketua Serikandi PPPM atau saya bukan ketua Serikandi PPPM, sama ada saya adalah ahli PPPM atau tuan sebagai ahli amanah atau sebagai ahli PKR atau sebagai ahli DAP, kita semua yang ada di sini akan turun ke peti-peti undi pada PRU 14 untuk memastikan Barisan Nasional tumbang di Putrajaya. Tuan-tuan dan puan-puan, di Malaysia, di mana-mana saja kita pergi, di kedai-kedai kopi atau di mana saja, orang Malaysia memang suka bercakap politik. Kita sangat mengambil berat tentang apa yang berlaku dalam politik di negara kita pada hari ini, kerana kekalutan yang berlaku bukan hanya di Malaysia tapi diketahui oleh di seluruh dunia. Di Malaysia kita ada, kalau boleh saya kelaskan sebagai dua blok parti politik. Yang pertamanya adalah Parti Barisan Nasional yang memerintah, dan yang keduanya adalah Pakatan Harapan. Apa beza di antara dua blok ini? Di dalam Barisan Nasional yang dipimpin oleh UMNO dan dianggotai oleh MCA, MIC dan parti-parti lain, ianya adalah satu gabungan yang didominasikan oleh satu parti, iaitu Parti UMNO. Ianya adalah satu gabungan parti politik. Apa sahaja kata UMNO, maka parti-parti komponen yang lain akan kata yes boss. Betul atau tidak? Dan kerana sikap inilah akhirnya UMNO menjadi satu parti dominan dan dia boleh buat apa sahaja kerana parti-parti komponennya akan tetap menyokong UMNO. Berbeza dengan Pakatan Harapan yang dianggotai oleh Parti Amanah, PKR, DAP dan yang terbaru Bersatu. Kita adalah satu gabungan yang lebih mementingkan kepada musyawarah antara kita.
Tiada mana-mana parti yang menjadi dominan kepada parti lain. Setiap keputusan yang kita ambil akan mengambil kira hasrat dan kemahuan rakyat di akar umbi. Rakyat yang berada di kampung-kampung dan di ceruk rantau seluruh negara. Kita akan mengangkat pemimpin yang terbaik antara kita. Tiada parti yang boleh menguasai parti lain. Ini semangat musyawarah. Apa yang sebenarnya rakyat mahukan di bawah sana. Jadi yakin dan percayalah bahawasanya pada PRN14 Gabungan Pakatan Harapan ini akan menumpangkan Kerajaan Barisan Nasional di Putrajaya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya cukup tertarik dengan ucapan adik Adab Arti tadi. Saya rasa benar. Memang orang muda dah naik muak dengan politik. Boleh tak benar dengan politik kerana tengok kegilaan apa yang berlaku dalam politik. Jika tuan-tuan dan puan-puan tengok apa UMNO kata, sekiranya Tun Dr. Mahathir itu bekerjasama dengan parti DAP, dia kata haram. Tapi jika sekiranya Najib Razak berselfie dengan pemimpin DAP, dia kata boleh. Kalau Nazir Aziz berselfie dengan Bin Goeng, dia kata tak apa. Tapi kalau Tun Dr. Mahathir bekerjasama dengan DAP, dia kata ini haram, ini akan menumbangkan kerajaan orang Melayu. Jadi orang muda di bawah sana jadi pelik. Kerana itulah kita perlu membawa satu pemikiran yang boleh diterima oleh anak muda di bawah sana. Tadi ketika saya bercakap dengan Kak Normala, Ketua Amanah Kelantan, dia tanya saya, Puan Alina dulu bekerja sebagai apa? Saya kata dulu saya pensyarah universiti. Puan Alina mengajar apa? Saya kata marketing, strategic marketing. Boleh tak ceritakan saya, marketing ni boleh tak digunakan kepada parti politik? Saya kata marketing ni untuk apa-apa saja. Ceritakan saya buat lagi ceramah marketing sikit kat Normala. Saya kata marketing ini bukannya tentang kita nak menjual barang kepada orang. Marketing ini bukan tentang kita nak dapatkan undi orang. Tetapi dalam parti politik, kalau kita nak memasarkan, kita nak rakyat menerima kita perlu memberi kepuasan kepada rakyat, memberi hikmat yang terbaik kepada rakyat, menyatakan satu prinsip ataupun ideologi yang terbaik yang boleh diterima oleh rakyat. Kerana apa? Kerana kita turun ke kampung-kampung berkempen untuk rakyat menyokong kita mungkin akan dapat satu undi. Jauh lebih penting dari itu adalah kita perlu sebenarnya memberi kepuasan kepada rakyat supaya setiap kali pilihan raya, rakyat akan terus mengundi kita. Bukan hanya untuk undi, tetapi boleh membawa negara ini kepada apa yang terjadi. Nanti boleh kira dengan pegawai saya satu hari berapa dia kata. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi yang saya nak tekankan adalah tentang menjelang kita nak menempuh pilihan raya. Rakyat sebenarnya dah muak mendengar tentang 1MDB, 50 bilion punya isu. Atau 2.6 bilion tu berapa banyak. Lebih sibuk mengira berapa kilo benda kecil, benda-benda yang asas beginilah yang rakyat sedang tengok. Yang mereka sedang berkira-kira. Jadi jiran ataupun keluarga dan sahabat-sahabat, cerita tentang apa yang dideraitai oleh mereka dan bagaimana kita boleh menyentuh hati mereka dengan masalah sebenar yang dihadapi oleh mereka di kampung-kampung. Dan percayalah, insya-Allah, walau apa pun kita, walau apa pun parti kita, walau apa pun jawatan kita untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional. Akhir sekali, sebelum saya mengakhirkan ucapan saya ingin menegaskan bahawa yang mencuri itu bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang merompak itu bukan Rafizi Ramli. Yang penyangak itu bukan Datuk Husam Musa. Tetapi yang mencuri, merompak, menyamun dan yang bangsa
Terima